Pergi mana yang ini? Tak ada saya ini. Beli bagi dapur. Komi. Beli bagi dapur, bagi nanti apa lagu ni? Nanti apa lagu ni? Aku bukan dia nak lagu ni. Kalau duit tu sungguh juga. Lagu tu je muat balik ke akunya. Nak makan terdarah. Apa lagu tu? Bagi orang rejek pun tak tahu mungkin kotak mana tak tahu je. Oh Allah Allah. Mau dengar dah aku ajak ni gapo ni? Dengar dah. Dengar. Oh lah dengar. Aku geger lah budak tu apa tak tahu. Sakit hati sungguh aku dengan hak sekon. Tak tahu nak buat gapo dah aku dengan dia ni. Jak kecil siapa aku besar tu, habis-habis tu cicit dia tu serupa dengan abang dengan akak dia. Oh loh lah. Betul Pak Min. Nak tolong balah juga boleh? Minta serang kini aku Tak serang. Tak ada mu aku boleh buat sorenya. Oh lah. Orang nak ganggu. Dia jauh ke? Aku buat ni hok tak anak aku. Ke ni 2 orang nak balik tu. Oh lah. Tolong. Tak payah tolong, tak ada mu pun tak apalah. Aku boleh buat sorenya. Oh lah. Tak nanti nak makan remu aku boleh hidupnya. Oh lah, lama ke ni pun aku nak makan buat sorenya. Dia jangan kabut Oh lah. Oh lah nak tolong nak gapo lah. Gana ni? Bagi? Tahu lah kak. Mau mulai mu lagu mana? Bagi? Ya. Beres kan tu? Gapo aku minta tu. Dia bagi baik. Ya. Apa mak aku tak layak aku sepuluh makmu Makmu beza dengan aku. Oh, tahu memang beza. Tahu beza. Apa yang tak layak supaya anak dia? Pada aku ni anak kandung juga. Mana? Tak tahu. Uji kita ke? Uji aku ke je mu. Mak melayu oleh mak aku ni. Padahal anak KA dia ni. Hilaya seperaja. Padahal anak KA dia bukan telefon cara pun. Tu pun nak kripiti lah. Aku ni hari-hari duk jaga dia. Jaga dia sakit, jaga dia makan. Dia layak aku pasal apa? Mu rasa? Sakit hati. Apa mu rasa sakit hati? Aku nak sakit hati. Buat mak aku. Bukan makmu. Lupa. Lupa pun tak? Ya. Makmu gitu tak? Tak. Ada. Tak jadi sedih kita ni. Hidup uji juga. Mana? Hidup uji juga. Hidup uji juga. Uji uji. Dah betul lah uji. Agak-agak jalan acah. Aduh, nyari pukul dah. Ya, Pak. Abang tak balik ke raya, Abang? Raya. Ni ke puasa ni klik dah ke? Klik agak pun banyak kali. Pada puasa baru ni sudah. Umi sakit ni. Oh lo, Umi tak sihat pun duk telefon kat orang. Suruh anak Umi duduk rumah ni lah. Makin-makin ubat aja. Tak kena telefon, tak apa Umi. Baliklah besok nak raya dah. Tak boleh, Umi tak ada cuti, tak ada cuti. Kak Angah mana Kak Angah? Kak Angah pun tak boleh balik juga ke? Kak Angah dia ada kerja dia. Ada kerja masing-masing. Pakai tak boleh cuti belakang. Oh lo. Tak boleh cuti nah. Pada raya dengan anak Umi sore hari tu. Raya dengan Ani tu. Masa duduk kacik banyak. Beres. Baik Ami. Sibuk kerja. Hello. Min, makan sikit Min.
Umi tak sihat tu. Makan-makan dah. Ni, nasi. Aku tak se. Aku kenyang dah. Makanlah Mi. Umi tak sihat tu. Esok nak raya. Ni. Itulah. Kau pun Kak Ngah dengan Abel tak kelik dah. Ni, makan-makan sikit je. Nak suruh Mi sihat. Nak suruh boleh gerak je esok. Boleh kat rumah jiran. Makan deh. Tak se. Lepas tu Mi nak kau apa? Buat apa? Mulai aku dengan molek. Aku ni macam-macam buat kamu. Aku katuk dah. Aku hina lah. Kenapa aku tak buat kamu? Tapi muak aku baik situ. Tu sebab Ming Hok layak ke band ni. Dia patutlah berani nak layu Mi lagu tu. Umi tak ada dosa ke apa-apa pun dengan band ni. Band ni maaf lah aku. Tak ada pun. Apa? Umi minta maaf. Adik. Oh. Tak ada dah. Band ni maaf lah aku dah. Ya. Okey dah. Esok nak raya dah. Bismillah. Umi tak se.